Dekat sini saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak buat closing secara face to face ataupun table talk untuk market user. Macam biasa lah, sebelum nak start closing kena ada persediaan 3 yang saya bagi tahu tadi kan. Yang pertama saya dah readykan flyers, yang kedua dah ready handphone untuk nak tunjukkan apps Tonwow dan juga kelebihan SIM card kita. Yang ketiga dah ready untuk SIM card extra, apa-apa kita boleh terus daftar. Biasanya untuk nak buat closing ni, saya akan bertanyakan 3 soalan untuk buka minda. Nak tahu soalan apa? Let's go tengok video ni. Bang, nak tanya abang guna SIM card apa? Oh, One X. Sebulan bayar average dalam berapa? 50. Okey, selain call dan internet, ada tak benefit lain yang abang dapat? Oh, tak ada memang itu kan. Sebenarnya abang punya plan ni lama punya plan. Dan telco sekarang ni sebenarnya dia dah buat macam Touch and Go bang. Dulu Touch and Go boleh guna untuk apa? Hanya 2 je kalau abang ingat. Bayar tol dan LRT, 2 benefit. Sekarang Touch and Go e-wallet, boleh shopping, transfer duit, dah sama macam kat ATM kan. Ada yang siap bagi takaful percuma. Dan siap bila kita guna e-wallet dapat cashback lagi. Ada certain telco dah buat plan macam ni bang. Sebenarnya apa yang abang bayar RM50 sebulan tu, ikut latest punya plan, abang boleh dapat 3 ke 5 benefit extra percuma tau. So abang dah boleh upgrade lah latest punya plan. Rezeki abang lah untuk hari ni saya share. Okey, kebetulan ada flyers dekat saya bang. Okey, abang tengok ini adalah plan pertama dekat Malaysia tau. Jadi kita ni sebenarnya antara orang yang terawal dapat tahu plan ni. So ini contoh abang bayar RM50 sebulan. So benefit basic yang dapat biasalah call dan internet. Tapi bila upgrade ke latest punya plan ni, kekalkan bayaran sama, nombor yang sama, cuma pindah je nama je ke Tonwow Power by Celcom-Digi, siap dapat nombor 1 line yang terluas lah. Dan dia akan bagi ada 5 tambahan extra benefit ni secara percuma. Yang pertama, data boleh carry forward. Data high speed yang abang guna jika tak habis, dia tak burn tau. Kenapa? Sebab dulu orang guna data handphone ni banyak, tapi sekarang ni dengan office, rumah, kedai makan dah ada wifi, jadi selalu tak habis guna. Dengan plan ni, data tak habis, dia tak burn, akan carry forward pada bulan depan, jadi tak membazir. Yang kedua, percuma PA takaful sehingga 30 ke 50 ribu. Abang boleh tengok ni app saya, siap amount RM50,000 dan nama kita berserta waris. Ibarat apa-apa jadi, kemalangan pastu meninggal, so RM50,000 ni dah standby untuk penama yang kita wariskan. Ini percuma bang, tak perlu bayar, dah include dekat dalam plan. So yang ketiga, siap dapat hibah RM4,000. So kalau campur PA takaful hibah ni, dah ada 54,000 ibarat simpanan kecemasan untuk keluarga. Ini pun percuma, tak perlu bayar. So bila abang dah upgrade plan ni, boleh bacalah dekat website berkenaan dengan takaful ni, ada detail. So yang keempat abang boleh tengok ni kumpul dan tebus voucher point. Ini menarik bang. Setiap bulan walau apa pun jadi, kita mesti akan keluar duit bayar top up atau bil handphone, betul tak? Jadi handphone ni kita akan guna seumur hidup. Dengan plan ni, okey, setiap kali kita top up tu akan jadi point. Dan point tu kita boleh redeem cash. Cash transfer terus direct ke account bank. Konsep dia sama macam Grab, credit card dan Touch and Go bang. Dan ada satu lagi manfaat. Yang kelima, commission setiap bulan. Once kita jadi je pengguna, terus akan dapat satu lesen affiliate tau. So apa yang kita boleh buat dengan lesen ni, bila kita ajak setiap ahli keluarga, mak ayah, adik beradik, setiap kali mereka top up, kita akan dibayar. Seumur hidup orang guna handphone, seumur hidup lah kita akan dibayar. Ini baru family plan. So sebab apa tau? Sebab company nak ramai pengguna. Jadi inisiatif ni yang dia buat. Bila kita ajak, dia akan hargai kita. So sekarang ni, bila abang tengok manfaat ni, abang pilih yang mana? Maintain ataupun upgrade? Mestilah pilih upgrade, betul tak bang? Okey, kita pergi kepada part plan bulanan pula. Jadi abang boleh tengok flyers ni. Okey, plan ni memang dah design bayar ikut keperluan. Sebab ramai orang sekarang ni, dia bayar lebih daripada apa yang dia pakai. Sebab apa? Diorang tak faham tentang part ni. Abang boleh tengok CEO Celcom-Digi, Datuk Idham ni dah mention siap dah. Purata rakyat Malaysia ni guna data sebanyak 30 ke 35 gig lah average lah. Sebab apa tau? Orang tak guna data banyak sekarang. Kebanyakan tempat macam saya mention tadi, rumah, kedai makan, office dah ada wifi. Abang sekarang ni bayar 50 sebulanan. Jadi untuk plan ni abang boleh tengok dapat 140 gig. Okey tak bang? Sangat okey bang, sangat banyak. So untuk upgrade ni abang nak, dia ada cost sekali je seumur hidup. Untuk dapat 7 benefit ni, abang rasa kena bayar berapa untuk upgrade ni? Majoriti yang saya tanya, orang akan cakap 250. Sebenarnya harga sangat murah bang. Sekali je seumur hidup untuk upgrade. Saya tunjuk dekat abang Okey bang, macam saya bagi tahu tadi, kos untuk nak upgrade ni modal sekali je seumur hidup. Cara dia kena buat pembelian SIM card. Jadi untuk harga SIM card dia tak sama. Ada 3 package. Jadi ikutlah kita nak pilih yang mana kan. Dia ada yang first kali kita tengok BIS RM128. Okey, paling premium mana? Yang kedua Pro.
RM49.50. Yang ketiga Lite, RM19.50. So yang ini adalah bukan harga bulanan, ini modal sekali semua hidup harga SIM card. Bulanan macam saya tunjuk tadi. So kalau abang tengok dekat sini, mana yang paling nampak premium? Of course lah BIS 128, dan inilah plan yang paling ramai orang ambil sebab dia sekali semua hidup bang. Dan apa yang dah dapat, dah tersedia dekat dalam ni, plan data 240GB. Jadi bulan pertama tu dah tak perlu nak top up lah, dah ada 240GB, dah boleh terus guna. Lepas tu yang kedua dah ada unlimited call, free takaful RM50,000. Selepas pada tu abang boleh tengok dekat sini dia dah siap bagi dah insurans nyawa RM4,000. And then yang paling penting, only BIS dapat royalty 10% hingga 26% setiap kali kita kenalkan keluarga kita, dan kita akan dapat commission average tu. Jadi dekat sini antara tiga-tiga plan yang abang tengok dekat flyers ni, abang rasalah untuk abang nak upgrade ni, abang pilih yang mana? BIS. Okey bang, simple je untuk nak pendaftaran. Saya bantu abang untuk daftar, abang keluarkan IC. Satu benefit lagi yang saya terlepas nak share dekat abang, disebabkan abang ambil SIM card BIS, jadi BIS ni dapat percuma lesen affiliate. So lesen affiliate dia, kelebihan dia akan dapat commission 10 hingga 26%. So lesen ni sebenarnya tak kisah pun sama ada kita guna ataupun tak guna, tapi sayang disebabkan ada, baik kita guna, betul tak? Jadi saya just share je. Disebabkan sekarang ni company memang nak meramaikan pengguna. Jadi siapa yang ajak orang menggunakan plan ni, company akan bayar commission. Cuba abang bayangkan So abang dah guna plan ni, abang ajak adik-beradik, family abang, kawan-kawan abang, saudara mara abang. Setiap kali mereka guna dan top up, abang akan dibayar. Manusia ni dia akan guna handphone confirm seumur hidup, dan dia akan belanja setiap bulan dekat handphone. Bayangkan setiap bulan dan seumur hidup lah abang akan dibayar. Dan yang paling best yang saya dapat info lah, commission ni memang pasif lah selagi orang guna handphone. Jadi memang seumur hidup lah. Selepas pada tu katakanlah kita dah bina satu commission, kalau kita meninggal, pendapatan ni kita boleh waris. Cumanya saya tak pandai nak brief detail commission ni. Cuma abang boleh tengok dekat sini total commission yang kita boleh dapat average RM3,900, RM7,800 sebulan dah boleh settle lah duit rumah, kereta kan. Halang-halang kita dah guna pun. Cumanya kebetulan pada malam ni ada penerangan percuma bang. Kebetulan saya jumpa abang ni ada penerangan percuma malam ni. Ini pun kalau abang nak, khas untuk ahli yang dah daftar lah. Hanya untuk 250 pack je, dia akan terangkan berkenaan dengan commission dan macam mana commission ni dibayar. Jadi kalau abang nak, abang kena terus daftar dekat flyer ni. Abang nampak? Abang scan QR untuk join session pada malam ni. Alright? Jadi boleh scan.